Hai semua, hari ni saya berada di Shah Alam, Section 13. Hari ni saya nak rasa nasi lemak tanpa ruli. Nasi lemak tanpa ruli. Yang ni harga RM3 sebungkus. Berdekatan dengan Stadium Shah Alam dan Giant kat sana. Ni kedai dia lah, nasi lemak tanpa ruli. Jom kita rasa dulu. Ini adalah apa yang ada di nasi lemak tanpa ruli. Hari ni saya beli nasi lemak biasa, nasi lemak tanpa ruli, harga dia RM3. Okay, apa yang ada dalam ni? Okay, ada kacang, ada ikan bilis, telur separuh, sambal, ada timun. Cukuplah syarat nasi lemak. Okay. So, okay. Saya rasa dulu ya. Nasi dia okay, sedap juga nasi putih dia. Saya makan nasi putih dia dulu, sedap. Sedap nasi putih dia. Saya makan sambal dia. Sedap lah sambal dia. Sambal ni memang sedap. Kacang rangup, kacang dia memang rangup. Bukan kacang angin, rangup. Ikan bilis. Sedap. Memang sedap. Ikan bilis dia ada rasa macam sikit. Ada rasa masin-masin sikit. Sedap. Telur ni kat mana-mana sama rasa dia. Tak pernah rasa juga. Allah. Sedap juga telur dia. Okay, kita rasa juga apa nasi ikan bilis campur dengan nasi lemak campur sambal. Macam mana boleh rasa? Nasi lemak dia memang sedap. Sambal dia sedap. Okay, ini tambah lagi satu nasi lemak. Nasi lemak ayam berempah. Okay. Bahan dia sama je macam nasi lemak biasa. Ada kacang, ikan bilis, ada telur separuh, ada timun, sambal dan ayam goreng berempah. Ini ayam goreng berempah. Harga dia RM8.50. Kita rasa lah nasi lemak ayam berempah. Kita rasa nasi ayam berempah dia macam mana, boleh pergi tak? Memang sedap lah. Ayam berempah dia sedap. Ini bahagian dada. Ini tak bahagian dada. Makan nasi. Sedap. So, sekian saja review nasi lemak kali ni. Jumpa lagi. So, kalau nak beli nasi lemak ni daripada Giant ni, masuk belok kiri akan jumpa nasi lemak ni lah, tanpa ruli. So macam-macam ada kat situ. Okay, itu saja. Okay, bye.